Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini beberapa hari ni kecoh tau. Kecoh NGO Melayu, parti-parti Melayu, tak kira lah government ke, pembangkang ke, UMNO ke, Perikatan ke, PAS ke, semua orang kecoh tau. Oh, macam mana ini kerajaan Madani boleh terima sijil UEC, Unified Examination Certificate, yang dikeluarkan sama level lah, lebih kurang dengan SPM oleh Dongzong, sekolah menengah lah, sekolah menengah punya sijil yang dikeluarkan oleh Dongzong. Ini badan pendidikan orang Cina lah. Ini dah berpuluh tahun DAP dia selalu dia hantam MCA kerana tak boleh pujuk UMNO atau Kerajaan Barisan Nasional terima UEC. So semalam ke 2 hari lepas wah, dengan bangga ni lah, dengan bangga ni DAP Pakatan Umum oh sekarang kita terima UEC, surat diterima. So start lah kecoh semua. Ramailah orang-orang Melayu, NGO, parti-parti Melayu semua merakam rasa tidak puas hati lah. Ini bertentangan dengan kita punya education system lah. Inilah, itulah, inilah. Tapi saya mau beritahu semua rakyat Malaysia lah, terutamanya itu orang-orang Cina dan orang-orang Melayu lah. You dua orang lah diperbodohkan oleh ini Anwar Ibrahim tau, dan DAP tau. Dia kasih bodoh dua orang tau. Dia orang umum terima tau. Terima itu UAC hanya 3 universiti tau. UPM, Universiti Melaya, Universiti Pendidikan Sultan Idris. And apa itu sijil hanya layak untuk apa tau? Buat Bachelor in Arts in Chinese Language, Bachelor in Chinese Language, and Bachelor Arts in Chinese Study, dan Bachelor in Chinese Education. Ini tiga universiti boleh buat ini 4 ijazah saja yang melibatkan pendidikan Cina. So kasih kecoh macam wah, UAC sudah diterima, boleh masuk semua universiti, boleh gunakan itu untuk masuk matrikulasi ke, boleh belajar diploma ke, degree ke, apa-apa. Semua orang dikencing oleh ini PMX tau. Dikencing oleh DAP. Bodohkan. And ini NGO ni pun bodoh tau. Melenting tau. Tak tahu hujung pangkal melenting. Oh, kita surah langgar kita punya dasar pendidikan negara lah. Ini UMNO dan PKR, ini PMX surah macam surah give in kepada DAP untuk terima UAC, terima untuk belajar ijazah Cina juga di 3 universiti. Bodoh ke tak bodoh? Masyarakat Cina dibodohkan, masyarakat Melayu dibodohkan, kasih orang gaduh. Cina, saya tak tengok Cina punya orang buka mulut lah, tapi Melayu punya orang semua kecoh tau. NGO, parti-parti semua kecoh. Hantam, tanya menteri dia pun macam rasa tak ada puas hati lah, this lah, that lah. Yang UMNO punya lah, yang menteri Melayu lah. Bodoh tau, semua orang bodoh. Ini DAP sama ini PMX kasih bodoh orang semua. 3 universiti and hanya can study degree in the Chinese education only. Stupid, isn't it? Semua saya thongyan semua pe iko Anwar Ibrahim pe iko Fortune cheng le de semua talan ngong le mo. Wah, iga UEC wah recognize wah ho ye Fortune ho ye ho me ye some go university study Chinese degree only. Ayo, semua pay Fortune pong Anwar Ibrahim semua pay to ke talan ngong